guru yang selalu dipermainkan. Babak 1 dalam kelas. Seperti biasa, guru masuk ke kelas untuk memulakan pembelajarannya. Sesudah guru masuk ke kelas, bangun. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Mana pelajar-pelajar lain? Dah pukul 8 dah ni. Tak datang lagi ke? Tak tahulah cikgu. Diorang selalu datang lambat. Kadang diorang lepak kat sungai. Tiba-tiba Ahmad masuk ke kelas sambil menggalas beg sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Kenapa kamu bersabar? Maaf lah cikgu. Hari ini saya lewat sikit sebab saya pergi hantar ayah saya pergi kerja. Selalunya saya lewat banyak. Lewat banyak? Ayah kamu kerja apa? Oh, ayah saya ni dia kerja polis. Polis dekat balai Jawa Tepi. Jauh tepi. Dia kata ada kamu dah pencet. Entahlah cikgu, saya pun tak ingat. Ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana ni? Kenapa lewat dah? Pukul 8.30 dah ni. Jalan jen lah cikgu. Kamu datang ni apa? Jalan kaki je. Jalan kaki pun boleh jet ke? Rumah kamu kat mana? Kat depan sekolah je. Is kamu ni. Dari tadi jaga buat kaki. Okey, pergi duduk. Kelas. Okey kelas. Sebenarnya hari ini kamu akan dapat guru kelas baru. Guru baru tahu. Okey kelas. Sampai di sini saja je kelas kita hari ini. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bangga juga cikgu dia. Babak 2 dalam kelas lagi. Ketika murid-murid tengah lepak dalam kelas, seorang guru telah masuk ke dalam bilik dan sampai di depan kelas. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Gila. Nama saya Sudi. Silau. Saya Sudi. Cikgu Sudi. Sudi. Diam semua. Saya guru kelas baru kamu. Saya nak kamu belajar betul-betul dan jaga akhlak kamu. Boleh? Saya nak kamu perkenalkan diri masing-masing. Bermula dari hujung sana. Nama saya Muhammad Haris. Panggil saya Haris. Next. Nama saya Hafizullah. Panggil saya Budi. Next. Nama saya Ahmad Yusuf. Yusuf je. After that. Nama saya Pokori Hamasha. Saya Ahmad. Oh, kamu adik saya. Kamu datang sekolah nak belajar ke? Nak tanya cikgu? Sini beg kamu. Saya nak tengok kamu mau apa datang sekolah. Silau tu. La ilaha illallah. Ya Allah, wa ya
Hang. Terima kasih. Baik sikit. Okey. Tutup mata. Jangan buka-buka. Oh ya lah, kuat ni. Tak nampak. Kenapa tu sangat? Minum. Pergi dulu. Lain kali jangan buat lagi. Kalau kamu buat lagi, saya beritahu pengatur. Faham? Faham, cikgu. Sampai kat sini saja kelas kita pada hari ini. Okey kelas, saya Abdul. Belak. Aduh. Kelas. Terima kasih cikgu.